Kita form 1 kumpul, pilih pasangan, sepak masing-masing. Siapa sepak tu kena sepak dengan senior. Hai, nama saya Azri Ashraf, boleh panggil Ashraf. Berusia 24 tahun, saya baru habis degree pendidikan. Hai, nama saya Nora Fiza, boleh panggil saya Fiza. Saya berusia 31 tahun dan saya kakak kepada Azri Ashraf. Umur Ashraf masa mula-mula masuk asrama dulu berapa tahun and berapa lama dekat situ? Umur saya pada ketika itu Form 1, 13 tahun. Saya tinggal di asrama lebih kurang dalam 7 bulan. And macam mana you punya experience duduk kat asrama sepanjang 7 bulan tu? Biasalah kita kan first time duduk asrama. Pada mulanya macam happy lah kan dapat cuba untuk try benda baru kan, environment baru. Tapi macam happy lah, tapi banyaklah kejadian kan berlaku di asrama yang menyebabkan saya rasa macam asrama adalah benda yang agak menyukarkan ataupun menyedihkan lah macam tu. Masa Ashraf first masuk asrama, apa jadi? Apa antara orang kata adat yang diorang suruh buat kat situ? Macam biasalah kita ada sesi perkenalan kan. Itu macam biasalah sesi perkenalan tu cakap nama. Lepas tu bila dia tengok macam budak ni nerd lah, panggil nerd lah. Macam tu. Bila budak ni berisi, panggil Bob lah. Macam tu lah. Dia akan pada ketika bagi laran lah. Lepas tu keesokan harinya tiba-tiba tak tahulah sama ada yang buat silap ataupun tu memang tradisi. Tiba-tiba dia panggil kami ke surau. Dan ketika itu kami baris mengikut dorm macam biasalah. Macam mungkin ni ada sembang-sembang apa-apalah kan. So saya tak tahu pun tu untuk apa. Tiba-tiba dia tutup lampu, dia suruh kami berdiri dan kami ditumbuk secara random. Time tu Ashraf kena? Kena. Dia tumbuk kat perut, dia tendang kat belakang. Lepas tu bila dah jatuh badan, sampai jatuh tau, macam ada yang jatuh, dia pijak belakang badan kita. Tak ada orang report kat cikgu ke lepas? Tak ada. Semua tak berani. Sebab sini dah pesan, jangan bagi tahu dekat siapa-siapa. Ragging lah tu kira kan? Berapa lama ragging tu jadi? Dia kan kami lakukan tu lepas kami prep malam tau. Dalam start pukul 11 lebih macam tu. Dan dia berlarutan dalam masa sejam macam tu lah. Ada tak ragging fizikal yang lain? Ragging yang menyakitkan macam biasalah. Kalau knuckle kat tu kadang-kadang tangan saya tu sampai boleh luka, lebam. Kadang badan pun ada lebam-lebam kan, kena tumbuk secara tiba-tiba. Ada kadang-kadang ada sekali tu macam bila dia buat salah, dia buat pertandingan sepak dengan sepak. Kita form 1 kumpul, pilih pasangan, sepak masing-masing. Siapa sepak tu kena sepak dengan senior. Ada juga macam tu. Uish, dia boleh buat game. Jadi macam saya pun terpaksa lempang kuat-kuat. Selagi tak kuat, kita kena lempang balik. Jadi kena lakukan jugalah macam tu. Macam mana kuat tu dia boleh ni? Dia kira bunyi kan tu sampai bunyi. merah muka orang tu? Memang merah lah lepas tu. Malam tu memang merah pipi. Dia memang kena bunyi lah. Macam kawan saya tu dia lempang just macam letak tangan. Dia takut macam saya sakit ke. Dia kena lempang balik dengan senior. Macam tu. Berapa banyak kali kena lempang tu? Sampai sini puas lah. Macam saya ingat saya lebih daripada 10 kali. Allah. 10 kali kena lempang kuat-kuat. Saya lempang dia lempang saya balik. Dia macam bergila-gila. Macam ada sekali tu, pernah sekali duit form 5 hilang. Lepas tu macam dia terus panggil semua form 1 hingga form 3 turun ke bawah. Dia bagi kita orang knuckle, bumping penumbuk dekat tar. Selagi kami tak mengaku, kami tak boleh berhenti. Kan? Kami tak diberi untuk berhenti lah kan. Kami kena buat je sampailah akhirnya silapnya sini buat dekat luar tau, dekat kawasan yang kereta luar boleh nampak. Jadi mungkin ada jiran yang nampak, dia call sekolah and then datanglah. Masa tu ada juga pihak pentadbir dengan cikgu datang kan, hentikan benda tu. Tapi tak ada pun tindakan kepada mereka still. Lepas tu ada juga kes bully. Macam tu. Tapi sebenarnya in the end of the day, yang salahnya form 4, yang ceritnya form 4 senior juga, yang kenanya kami. Dia macam tak adil lah bila kami fikir balik macam kenapa junior je salah, senior tak salah. Geram jugalah masa tu. Tersilap saya, kami pada ketika itu sekolah saya ni antara sekolah yang agak dikenali lah, sekolah yang paling bagus dekat saya punya tempat. Jadi mungkin untuk menjaga nama baik sekolah, benda ni ditutup. Kan kita tahulah kan, kadang-kadang benda-benda macam ni kalau disebarkan akan memburukkan imej sekolah. Mungkin macam tu kot saya rasa. Masa kena bully yang kena attack yang fizikal lah, apa perasaan masa tengah jadi tu? Apa perasaan Ashraf masa tu?
Yang kalau yang kali pertama tu agak terkejut lah. Saya rasa macam, saya anggap macam asrama, saya tak pernah fikir asrama akan ada perkara sebeginilah. Saya anggap asrama ni macam satu connection antara senior junior yang baik, ataupun kita panggil macam persahabatan yang kukuh. Tapi bila kena macam tu, saya terkejut lah. Macam adakah ini asrama yang kita hadapi di Malaysia? Macam tu lah saya fikir. Lupanya perkara tu dianggap biasa. Kak Fiza ada perasan tak apa-apa perubahan pada Ashraf yang buat Kak Fiza rasa macam ada yang tak kena dengan dia? Dia tiba-tiba jadi semakin senyap. Dia jadi, bila dia balik weekend tu, dia jadi makin ada something yang dia simpan. Kita tahu, kita mesti akan tahu. Kita boleh baca punya, kita punya ahli keluarga, betul. Jadi saya nampak macam dia makin senyap. Lepas tu bila dia nak masuk asrama, dia jadi makin macam resah. Macam takut. Tapi dia tak nak bagi tahu dengan kita. Itu yang saya mula selidik hari demi hari untuk korek apa sebenarnya jadi dekat asrama. Yang saya perasan mangsa buli ni, dia bukan mudah untuk dia nak buka mulut. Untuk dia bagi tahu yang dia mangsa buli. Jadi itu tanggungjawab kita lah sebagai keluarga untuk cuba korek, cuba ambil tahu dan peka dengan keadaan, peka dengan setiap perubahan dia. Itulah yang saya buat. Kenapa tak cerita dekat ahli keluarga time tu apa yang jadi dekat sekolah? Dia macam ni tau, macam kan kita biasanya kalau kes bully ni, senior always akan cakap, janganlah beritahu parent berkaitan kes-kes ni kan. Saya pun macam, kita form 1, kita dengar je lah kata-kata mereka kan. Lagipun saya pun macam malas, saya malas nak bagi tahu family sebab saya rasa macam takut menjadi beban pula kepada family kan. Ada masalah kita pula kan, mungkin family dah ada masalah mereka, jadi kalau kita tambah masalah kita, takut mereka pula macam tambah masalah yang lain. Itulah pendapat saya ketika itu. Untuk Kak Fiza, sebab Kak Fiza kata tadi Kak Fiza mula start perasan bila dia mula jadi pendiam, like makin pendiam dekat rumah kan. Tapi siapa yang orang kata open up to each other dulu pasal kena bully ni? Ashraf yang bagi tahu Kak Fiza dulu kan, atau Kak Fiza memang Kak Fiza korek sampai dapat jawapan? Saya yang korek sampai saya berjaya dapat dia punya trust untuk buka cerita kat saya. Sebab saya memerhati. Saya orang yang peka dengan keadaan. So saya start tengok dia makin diam. Bila dia nak naik asrama, dia jadi makin resah. Then ada satu kali tu dia jadi, bila dia mandi, dia masuk bilik tu dia macam tak nak buka baju depan. Biasa lelaki pakai, kadang-kadang tak pakai baju biasa je dalam rumah, betul. Tapi kali ni dia sentiasa tertutup-tutup. Dia tak nak terbuka sangat. Jadi bila saya buka pintu, segah dia, tengok ada lebam. Then yang saya berkeras dengan dia. Tapi berkeras tegas dalam lembut. Tegas dalam lembut tu maksudnya kita cuba dapatkan kepercayaan dia. Saya gunakan, saya selotok dengan dia, saya tutup pintu, saya cakap berdua dengan dia, saya cakap, Akak faham mungkin Arab nak senyapkan benda ni sebab Arab tak yakin nak bagi tahu dengan mak, takut mak ayah risau. Tak apa, akak faham. Tapi akak ni kakak. Kalau ada benda jadi buruk baik, bagi tahu dengan kakak dulu. Mau kata. Pasal saya rasa macam sebab dia okay. Kita pun family. So kita pun nak something yang terbaik dari kita punya adik. So nak dapatkan kepercayaan dia untuk buka mulut tu bukan mudah. Jadi saya cuba cakap seluruh dengan dia. So saya dapatkan kepercayaan dia untuk cakap, it's okay. Tak payah takut, tak payah risaukan yang mak ayah tu beban. Maksudnya macam benda ni beban ke mak ayah. Jangan anggap macam itu. It's okay. Percayakan ke akak. Baik buruk bagi tahu dengan akak.
nanti akak pandai selesaikan. Itulah yang kunci yang saya cakap dekat dia, dan saya rasa ayat tu adalah satu benda yang power lah untuk dia, yang dia rasa terbuka minda dia untuk okay, aku dah boleh bercerita dengan kakak aku. Start pada tu yang dia start slow-slow dia cakap dia ada kena bully kat sekolah, tapi dia tak pakai kataan bully. Dia start dengan dia kata dia kena kacau kat sekolah. So dia kena macam kena ragging slow-slow. Dia tak terbuka dengan benda kes yang besar, tapi dia cakap benda yang kes sikit-sikit dulu untuk okay, kita dah tahu dah dia mangsa bully. And then baru kita, bila saya dah dapat kepercayaan dia dah percayakan saya, then baru saya terus pergi kat dia untuk selami diri dia. Bila kita dah selami diri dia, kita dah faham dia, kita dah duduk kat situasi dia, budak-budak mangsa bully ni dia akan dengar. Bila dia dah dengan kita dah transparent, dia akan buka dan dia akan minta tolong. Itulah yang kita berjaya tolong dia. Itulah. Aduh. Bila masa yang sampai Ashraf kata tak boleh, aku kena call juga aku punya family member. Dia macam ada satu kes lah ni. Saya sebenarnya dalam asrama tu, saya ni agak macam salah seorang pelajar yang agak disukai atau disenangi oleh warden, cikgu-cikgu. Jadi saya bukan seorang pelajar yang macam mudah untuk rapat dengan semua orang kan. Jadi ada satu kes ni, dia macam bila ada apa-apa masalah berlaku, ramai saya punya classmate yang sama batch dengan saya akan tuduh saya. Pada satu hari tu dia macam ni tau, sini dapat tahu ada yang beritahu family members berkaitan dengan kes bully ni. Jadi macam saya punya batch semua tu tuduh saya yang beritahu dekat parents, sedangkan saya tak pernah terfikir nak beritahu parent. And then bila saya dengar benda tu, saya risau lah kan. And then salah seorang daripada kawan saya cakap, habislah kau malam ni, sini akan ragging kau seorang. Sini ramai-ramai tu akan ragging kau seorang. Jadi saya sebagai seorang yang saya takut lah pada ketika itu kan. Jadi saya macam okay, ini saya tak boleh handle sendiri. Jadi saya memang kena call parent. Saya pergi public phone, saya call parent, saya cakap, mak, boleh tak datang malam ni? Sebab malam ni Ashraf akan kena ragging ni seorang-seorang. Takut jadi apa-apa kan. Mak datanglah malam ni, macam dalam nada yang ketakutan lah kan. Jadi saya rasa macam sebab itulah, sejak itulah macam parent saya, lupanya anak saya kena bully macam tu. Untuk Kak Fiza time tu apa jadi? Sebab waktu tu dia call mak. Lepas tu mak macam, biasalah mak kan dia panik kan. So dia pass phone, adik kau ni, dia kata adik call, dia kata dia kena suruh ambil ni. Kenapa? Saya cakap dengan dia. Lepas tu dia cakap lah, Kak, kau kena datang sekolah sekarang, kau selamatkan aku. Kalau tidak, aku mati kena pukul. Mungkin dia dalam keadaan yang sangat takut lah, sebab dia boleh cakap benda tu, maksudnya dia takut sangat. Jadi kita terus bersiap dengan saya, dengan mak saya, dengan ayah saya, terus pergi sekolah lah untuk jumpa dengan dia. Saya masih datang dalam keadaan yang tak adalah marah, tapi saya cuma panggil warden. Kemudian adik saya pun ada. Saya cakap dengan dia, saya nak bawa adik saya keluar sekarang. Saya cakap sebab tempat ni dah tak selamat. Sebab adik saya dah lama kena bully kat sini, tapi tak ada sebarang tindakan. Dan hari ni saya dapat tahu adik saya akan kena pukul beramai-ramai. So saya tak nak lagi adik saya duduk dalam ni. Saya nak bawa dia keluar ini. So saya mula-mula tu saya tak marah lah, saya cakap dengan warden. Tapi tindakan respon warden yang mengambil kes bully ni macam satu benda yang remeh, yang menyebabkan saya mengamuk dekat sekolah waktu tu. Apa dia cakap? Dia kata tak boleh bawa keluar sebab sekolah ni ada sistem, tak boleh main bawa keluar, tak boleh main bawa masuk sesuka hati semua. Lepas tu tak apalah kalau tak percaya sangat kat sekolah ni, dia kata letak anak ni dekat rumah saya, selamat. Lepas tu saya pun marah lah, kita family kan, kita datang nak bawa keluar, close the case, sebab kita nak adik kita selamat je. Tapi cara dia respon dengan mimik muka yang macam ambil endah tak endah tu yang buat kita mengamuk, kita marah sangat. Sebab tu yang sampai saya cakap dengan dia, macam mana saya nak letakkan adik saya
di rumah warden yang selama ni pun warden tak bertanggungjawab, tak ambil sebarang tindakan pun dekat mangsa buli kat sekolah ni. Saya nak letak lagi ke adik saya dekat tempat, kat rumah warden, saya cakap macam tu. So warden tu pun senyap. Saya cakap sekarang ni kalau dah tak nak buat apa-apa, saya cakap bawa turun semua budak lelaki yang dah bully adik saya. Bawa turun semua. Dalam 7-8 orang. Beratur. Apa jadi lepas tu? Saya bising-bising, biasalah kita dah emosi yang stable. Kita marah semua kat situ. Lepas tu warden pun dah, bila kita sebagai ibu bapa ke family ni dah marah, mestilah dia pun tak boleh nak buat apa dah. So dia barulah nak buat kerja dia kat situ. Depan kita lah baru dia nak tunjuk dia buat kerja. So dia marah lah, dia marah budak-budak tu lah, perbagi amaran semua. Then kita sebagai mak dengan family, kita berkeras lah. Berkeras, kita cakap kita nak keluarkan adik kita juga. For safety, saya cakap. Apa-apa urusan lain macam berkaitan dengan berurusan sistem sekolah ni, kita akan uruskan esok. Malam ni kita bawa keluar dulu. So itulah yang kita buat. Ashraf cakap tadi yang kira Ashraf rapat dengan cikgu-cikgu, dengan even warden. Tapi kenapa tak ada tindakan langsung bila kena bully macam ni? Saya rasa macam sebenarnya saya rasa warden dah mengetahui tak berkaitan dengan kes-kes bully ni lah pada pendapat saya. Cuma mungkin warden pun dah anggap bully ni tradisi mungkin. Jadi dia rasa macam selagi tak ada benda yang serius, tak ada kematian mungkin, baru dia rasa macam tak ada tindakan yang perlu dilakukan selagi tak ada apa-apa serius kan. Jadi macam mungkin bagi dia bully-bully just pukul-pukul ataupun kena ragging, push up ke knuckle ke, bagi dia perkara biasa. Tapi dia tak tahu kalau mangsa bully tu, dia punya kesan pada mangsa bully tu agak serius lah. Ashraf ada keep in touch lagi dengan budak-budak asrama tu? Sekolah saya ni sekolah asrama harian. Kalau kita keluar asrama, saya masih sekolah kat situ, tapi sekolahnya saya tak duduk asrama dah lah, just tak duduk asrama. Sekolah saya adalah sekolah asrama harian. Jadi bila saya duduk luar tu, saya cuma tak adalah keep in touch sangat. Macam kalau ada classmate yang duduk asrama tu, saya cuma tanya sikit-sikit je lah, okey kat asrama sekarang. Tapi bila saya dengar macam asrama sekarang makin better lepas kes kau, warden lagi teliti, saya macam saya bersyukur lah pada ketika itu. Mungkin benda yang berlaku kat saya tu, macam apa tindakan parent saya tu telah membuka mata warden dan juga cikgu-cikgu bahawa kes bully ni bukanlah benda biasa. Jadi saya dengar macam ada senior tu dah kena tindakan, dah kena rotan, dah kena bagi pengajaran. Saya cakap baguslah macam tu. Mungkin saya keluar asrama adalah salah satu titik positif untuk asrama kat sekolah tu lah. Kita selalu dengar ayat ni kan, senior bully junior ni benda biasa. Dulu zaman aku pun selalu je kena, tak payah nak lembut-lembut sangat. Tapi untuk Kak Fiza lah, kalau orang cakap macam tu kat Kak Fiza, apa Kak Fiza akan respon? Bully ni bukan benda yang patut dinormalisekan. Tak kira lah benda tu kecil ke besar ke, walaupun benda kecil yang kita anggap junior gosok baju senior, alah biasalah tu, senior bully junior, biasalah tu, tak, bukan biasa. Sebab daripada benda yang kecil yang kita tak bendung ni lah yang jadinya benda ni makin besar. Sampai ada kes yang lebih dahsyat. Sampai kes kematian. Sebab kita menganggap benda ni benda biasa. Menganggap benda ni macam satu benda yang ala normal-normal daripada zaman. Kalau lah situasi saya hadap ni pun dah 11 tahun lepas. Sebelum-sebelum tu pun sama. Selepas daripada tu pun sampai sekarang pun masih ada lagi. So apa action yang kita perlu buat untuk kita bendung benda ni, ataupun kita nak biarkan je benda ni bawa ke generasi akan datang dan terus bully? Untuk Ashraf sendiri, kes bully mana yang paling teruk untuk Ashraf? Pada pandangan saya rasa macam ada yang kes saya dituduh curi telefon. Dia macam ni tau, saya punya kedudukan katil dalam dorm, saya berada di paling hujung. Jadi loker saya tu memang paling dekat dengan tingkap dan jauh daripada pintu. Jadi tempat saya adalah tempat untuk senior letak telefon. Jadi pada satu hari tu, sebelum ke sekolah, dia simpan telefon banyak dalam loker saya. Dan saya cakap dengan dia, loker saya tak boleh kunci, rosak. Selamat ke loker saya? Lepas tu dia cakap, tak apa, selamat je kat ujung ni. Lepas tu kami pun pergi ke sekolah. Jadi balik sekolah tu lah, tiba-tiba handphone semua tiada. And then dia tuduh saya curi. Dia cakap,
kamu Ashraf kot yang curi, macam saya yang lakukan semua tu lah. Saya cakap tak lah, mungkin kena rampas dengan cikgu kan. Tapi dia tak percaya, dia tetap tuduh saya curi. Jadi macam sejak kejadian tu memang saya ditarget lah oleh salah seorang daripada senior tu. Jadi macam kalau dekat dorm dia jumpa saya, dia akan tendang saya, dia akan tumbuk saya. Dia macam nak lepaskan geram dia kat saya. Saya dulu kecil je tau, macam mungkin tinggi saya dalam 160, 159. Saya form 1 rendah lagi macam tu kan. Jadi dia pun tinggi, dia dalam 17 lebih, 18 macam tu dia tinggi. Jadi dia tendang tu macam saya terpanting lah. Macam tak silap saya macam everyday kalau jumpa dia je memang dia akan tendang. Jadi macam saya pun dah tak boleh hadap lah perkara sebegitu. Saya rasa macam kalau hadap hari-hari, kita pun tak boleh nak go through dengan kita punya life kan. Jadi macam benda tu kerap lah. Sampailah saya tanya saya punya ustaz lah kan. Ustaz saya tu dia bukanlah warden, tapi dia kerap lah datang asrama. Dia cikgu disiplin, salah seorang cikgu disiplin. Jadi dia buatlah round kan. Tiba-tiba lupanya selama ni bila saya cerita dengan dia, lupanya dia yang ambil telefon tu. Jadi saya pun tak tahu. Jadi bila saya cerita kat sini, lupanya kena rampas dengan ustaz kan. Jadi macam bila macam tu dia just jumpa dengan ustaz, dia kena punishment, and then dapat telefon balik, and then dia tak bawa telefon dah. Daripada kes tu baru dia macam dah tak lah, macam tendang saya lah. Tapi dia still ada dendam tu. Bila jumpa tu dia memang akan jeling. Lepas kena bully tu ada tak bagi apa-apa kesan in terms of macam mana Ashraf hidup, atau maybe cara Ashraf berfikir, bergaul dengan orang lepas kena bully tu? Secara jujurnya memang kesan lah, memberi kesan lah. Sebab kita ni, saya bukanlah sebenarnya pendiam tau. Macam bukan selalunya orang. Saya dengan keluarga kadang-kadang bergelak tawa. Saya macam seseorang yang sangatlah straightforward. Boleh sembang, boleh bercakap dengan orang. Tapi sejak kes bully tu saya macam rasa macam malas nak bercakap, macam tak ada semangat untuk bercakap dengan orang lain tau. Saya jadi macam pendiam. Sepanjang tingkatan 1 tu pun saya macam jarang terlibat dengan apa-apa aktiviti kat sekolah. Saya macam pergi sekolah, balik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah. Just pergi sekolah hanya untuk belajar macam tu je. Pun belajar pun taklah fokus. Result saya tingkatan 1 pun sangatlah macam tidak memberansangkan. Sedangkan tu adalah sekolah asrama kan, sekolah yang agak cemerlang. Prestasi saya pun berada di kedudukan yang belakang-belakang lah. Macam dia mengganggu lah akademik, mental saya semualah. Tapi bila saya fikir balik, sejak saya masuk tingkatan 2 tu, saya fikir balik, adakah saya nak menyebabkan, adakah saya nak biarkan kes bully ni mengganggu gugat saya punya kehidupan kan. Jadi saya cubalah untuk bangkit. Saya cuba untuk bangkit dan bina kehidupan yang lebih baik. Saya mula aktifkan diri saya join pelbagai pertandingan untuk, bukanlah masuk pertandingan tu untuk saya menang ke apa, saya cuma nak build confidence saya balik. Misalnya macam kalau kadang-kadang sampai kawan saya cakap, asyik kau je masuk pertandingan ni kan. Macam tak ada orang lain ke? Pertandingan menyanyi, pertandingan sajak, tazkiyah Ramadan, semua saya join. Sebab apa? Saya nak build confidence. So, saya rasa macam kalau saya tak usaha untuk build confidence dalam diri sendiri, siapa lagi nak ubah diri saya kan? Kalau saya tak cuba untuk ubah diri saya, siapa lagi kan? Jadi saya fikir kalau saya terus macam ni, future saya akan lagi teruk. Ada persepsi lah sesetengah ibu bapa yang bila dah hantar anak masuk asrama tu, sebab macam akak kata tadi, asrama ni kan patutnya tempat yang budak-budak pandai masuk. Jadi dikira jadi macam satu, orang anggap macam satu trofi, satu kebanggaan bila anak tu dapat masuk dalam asrama kan. Jadi bila kes-kes macam ni jadi, kadang-kadang diorang macam liat sikit nak keluarkan anak. Kesian dekat anak tu, tapi macam alah, tapi sayangnya sebab patutnya institusi ni bagus kan, so on so forth. Jadi apa pandangan Ashraf dengan Kak Fiza untuk situasi-situasi macam tu? Pada pandangan saya sebenarnya ibu bapa, kita tidak kisah tahu sekolah tu bagus macam mana. Kadang-kadang kita tengok sekolah yang bagus pun kadang-kadang boleh melahirkan pelajar yang prestasi yang tidak baik. Jadi kita bukan tengok pada sekolah, kita tengok pada keselesaan anak kita. Kalau anak kita kena bully, adakah kita nak tengok anak kita belajar di persekitaran yang tidak baik? Jadi kita kena fokus kepada keselesaan ataupun keutamaannya adalah pada prestasi akademik kita tu kan, prestasi akademik. Kalau anak kita kena bully, adakah prestasi akademik diorang akan meningkat? Tidak. Kak Fiza? Kebahagiaan anak-anak, kesihatan anak-anak, keselamatan anak-anak tu adalah lagi penting daripada tempat yang dia berteduh tu, tempat dia untuk belajar tu. Kalau kita berkeras dengan ego kita, anak nak kena duduk kat sekolah ini sebab sekolah ni yang terbaik, itu adalah kesalahan kita lah. Kita sebenarnya punca anak kita jadi macam tu. Sebab apa saya cakap itu? Sebabnya
kalau dah anak pun dah minta tolong kat kita, untuk bawa contohlah dia dah kena bully, dia minta kita keluar tapi kita berkeras. Tak bolehlah kita anggap macam sekolah ni kena duduk kat sini dulu, bertahan. Itu puncanya anak-anak ni jadi makin teruk. Sebab tu dari awal usia muda-muda pun banyak budak-budak dah kena masalah macam anxiety semua tu disebabkan benda-benda macam ni lah. Dia rasa macam suara dia tu tak didengari. Kalau family pun tak nak dengar suara anak sendiri, siapa lagi yang dia boleh percaya? Ashraf dah habis sekolah kan? Dah habis belajar. Okay, nak jadi apa tu? Bakal cikgu. Okay, sebagai seorang cikgu, apa yang Ashraf harap Ashraf boleh buat untuk future murid-murid Ashraf? Okay. Sebagai seorang guru macam kita tahu kan, jadi cikgu sekarang bukanlah hanya untuk mengajar dalam bilik darjah tau. Jadi cikgu ni kita kena faham, kita ni buat banyak benda, banyak aspek kita kena jaga. Macam kadang-kala kawalan pelajar pun kita kena jaga kan. Jadi saya harap macam in the future kalau saya dapat jadi cikgu, saya nak buat something yang saya tak dapat dulu. Macam dulu kan macam warden anggap macam kes bully yang terjadi dalam kalangan sekolah, di sekolah ataupun dalam yang terjadi pada saya macam perkara biasa. Jadi kalau saya diberi peluang untuk jadi warden ke, cikgu dekat sekolah asrama ke, saya nak buat something supaya pelajar tu tidak ada kes bully dan pelajar semua berada dalam keadaan yang selamat. Sekolah adalah tempat yang selamat. Macam itulah saya nak hasilkan. Ashraf dah apply ke untuk masuk sekolah asrama? Belum. Tapi hari tu saya ada praktikal lah dekat sekolah asrama. Boleh cerita sikit apa jadi dekat sana? Saya ada praktikal kat sebuah sekolah asrama. Jadi macam kita sebagai guru pelatih ni tak adalah kita attach sangat dengan student. Tapi biasalah cikgu muda kan, bila guru muda tu dia macam student lagi suka untuk berborak. Jadi macam dekat sekolah tu kadang-kala waktu rehat, budak-budak sukalah sembang dengan saya, cakaplah luah perasaan, cakaplah dekat asrama ni penat, ada senior sukalah ragging semualah. Lepas tu macam kes bully ni masih ada ke? Saya macam tanyalah dengan detail semua kan. Lepas tu bila dia mention lah ni buat nama ni buat something dekat dia, saya macam rupanya ada kes bully lagi dekat sekolah asrama kan. Lepas tu saya try macam cari solution lah, macam mana saya nak buat sebagai seorang guru pelatih, macam mana saya nak selesaikan. Jadi saya macam pandang luas lah kes bully ni. Saya jumpa pembuli tu, saya tanya pula pembuli, kenapa jadi macam ni kan, kenapa nak lakukan perkara-perkara membuli ni. Bila saya teliti, saya tanya betul-betul, saya tanya dengan nada yang baik kan pada pembuli tu, rupanya sebenarnya pembuli tu adalah seseorang yang berasal dari broken family. Pembuli sebenarnya kadang-kadang macam mungkin kita tak tahu, kita just nak hentam dia, sebenarnya kita tak dalami apa yang dia rasakan. Rupanya pembuli tu pun ada masalah, tapi apa yang dia lakukan tetap salah. Bully tu still salah. Tapi mungkin kita boleh, kini saya rasa macam sekarang ni, kalau kita nak kurangkan kes bully, kita boleh, sebenarnya pembuli tu kita boleh slow talk. Macam saya cuba slow talk pembuli tu. Saya cakap kita ada masalah, tapi jangan kita lepaskan masalah kita kepada kawan-kawan kita ataupun junior kita. Ada cara untuk kita selesaikan. Mungkin kita boleh minta pendapat kaunselor kat sekolah, ataupun kita cuba jangan bawa masalah keluarga kita dekat sekolah kan. Jadi alhamdulillah lah, kes bully yang berlaku kat sekolah tu semakin berkurang, atau pelajar tersebut dah tak melakukan perkara-perkara macam tu bila dia dapat jumpa dengan saya. Jadi macam saya happy lah sebagai seorang guru pelatih, dan saya insya-Allah saya akan apply kan pada masa dah hadapan. Alhamdulillah kes yang Ashraf jumpa tu yelah dapat slow talk apa semua kan. Tapi pernah tak jumpa kes yang dah slow talk macam mana pun tak jalan juga? Sebenarnya ada jugalah kan. Kadang-kadang kita macam pembuli tu macam terlalu kasar. Kadang nak dekat pun kita macam tak boleh nak dekat dengan dia. Jadi saya akan ambil solution yang lain. Mungkin saya akan bagi yang kalau anda lakukan perkara sebegini lagi, kita akan buang sekolah, kita akan bagi hukuman yang berat. Saya akan cuba cara yang, kalau dia kasar, saya akan bagi cara yang kasar. Saya akan jadi seorang yang lebih disiplin kan. Kalau dia kita boleh slow talk, kita slow talk. Kalau pembuli tu macam tu, kita kena beritahu apa yang dia akan hadap kalau dia buat perkara tu juga. Jadi bila kita cakap dia kena buang sekolah, dia kena fikirlah kalau dia kena buang sekolah, macam mana parent dia nak hadap semua tu kan. Jadi mungkin dengan cara tu mungkin dia boleh kurangkan apa yang dia lakukan tu. Apa satu nasihat yang Kak Fiza dengan Ashraf nak bagi dekat adik-adik kat luar sana yang jadi mangsa buli? Apa-apa yang berlaku pun, apa yang kamu hadapi semua,
percayalah, kita dengar. Jadi kalau ada apa-apa kes buli, ada apa-apa masalah yang dihadapi, berceritalah. Janganlah memendam. Sebagai seorang yang pernah dibuli, memendam adalah perkara yang tidak baik. Bila saya share, okey, masalah baru selesai. Kak Fiza pula nak bagi nasihat apa? Nasihat saya kepada mangsa-mangsa buli kat luar sana, tak kira umur, bangsa, agama, suara korang sebenarnya didengari. Tapi korang kena minta bantuan. Kena keluarkan suara. Kena minta bantuan, kena minta pertolongan. Sebagai keluarga, kita punya anak-anak adalah satu benda yang sangat penting, dia punya keselamatan. Jadi tanggungjawab kita untuk peka dengan keadaan. Kita peka dengan perubahan. Setiap perubahan anak-anak tu pasti bersebab. Dengan kita punya kepekaan lah yang kita akan dapat selamatkan anak-anak daripada mangsa buli.